Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Terima kasih sangat-sangat sudi nak dengarkan cerita yang Abang nak sampaikan hari ini. Hari ini satu cerita, tapi cerita tu buatkan Abang rasa kecut perut bila masuk bilik air. Jadi sebelum kita mulakan cerita, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Ta'ala. Semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik untuk kita semua, dipermudahkan segala urusan kita dunia dan di akhirat. Semoga Allah memberikan syurga buat mak ayah kita, memberikan keamanan untuk kita satu dunia, juga memberikan umur yang diberkati. Pada yang dengar cerita Abang, kalau ada dalam keadaan tak sihat, kita doakan semoga cepat sembuh seperti sedia kala, dan semoga kita semua dijauhi daripada sihir dan hasad dengki. Tanpa membuang masa lagi, bersempena dengan hari Isnin malam, Abang mulakan cerita dengan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapat syafaat daripada Rasulullah di akhirat nanti. Amin. Cerita kali ini disampaikan oleh Fadil, berlaku pada tahun 2001 di negeri Selangor. Dia kata ini adalah pengalaman yang buatkan dia rasa sampai sekarang fobia bila masuk bilik air. Sekarang ni Fadil pun dah ada keluarga, tapi fobia itu tetap juga ada sampai sekarang. Ceritanya, pada tahun 2001, tiba-tiba satu hari itu bapak dia beritahu yang bapak dia nak bawa atuk mereka, iaitu ayah kepada bapak dia, untuk tinggal sama-sama dengan dia. Kerana apa? Dia kata atuknya dah tak boleh nak uruskan diri. Tapi sebenarnya Fadil tahu sebenarnya kenapa ayah dia nak bawa atuk dia. Sebab atuk dia dah mula kacau orang kampung. Merayau-rayau. Atuk dia mula-mula okey je. Tapi lepas nenek dia meninggal, mulalah dia mengarut-ngarut. Merayau-rayau malam-malam, kacau orang, jengah-jengah orang dekat rumah, waktu-waktu orang tengah mandi, waktu-waktu orang tengah masak. Jadi disebabkan tu orang kampung banyaklah yang mengata. Ayah dia pula satu-satunya anak lelaki dalam keluarga, menjadi tanggungjawab untuk menjaga mak bapaknya lah. Jadi selepas dia berbincang-bincang dengan ahli keluarga, mak kepada Fadil pun bersetuju, kerana kesian siapa lagi nak jaga orang tua kan. Dibawalah atuknya ke rumah mereka yang terletak di satu daerah di negeri Selangor. Jadi bila atuk tinggal dekat rumah tu, mula-mulanya macam okey, sebabnya atuk cuba untuk membiasakan diri. Tapi lama kelamaan mereka perasan atuk ni, kata Fadil, dia ada satu perangai. Perangai dia adalah dia akan lupa pada waktu siang. Waktu siang memang dia lupa. Dia akan ingat, ada waktu malam aja dia ingat. Dan pada waktu siang, dia akan menghabiskan kebanyakan daripada masanya duduk dalam bilik air. Okey. Dan benda yang paling susah ialah bila mereka semua nak pergi bekerja dan juga nak pergi ke sekolah, rumah tu hanya ada 2 bilik air, tapi atuk dia akan duduk dalam bilik air yang memang selalu digunakan. Dikuncinya pintu, dia menyanyi-nyanyi dalam bilik air tu sambil main air. Yang menyebabkan satu lagi tanda sahaja yang boleh digunakan untuk mempersiapkan diri nak pergi sekolah. Macam mana keadaannya? Kalam kabut, huru-hara. Jadi pada awal-awal tu kata Fadil memang agak marah lah juga. Tapi tak naklah sampai mengamuk dengan bapak dia atau mengamuk dengan atuk dia. Padahal kata Fadil, abang dia dah pernah mengamuk dengan bapak dia tentang perangai atuk dia yang suka duduk dalam bilik air. Abang dia kena belasah dengan bapak dia. Bapak pula berkata tera, dibelasahnya abang sebabnya abang komplain lah, atuk begini duduk dalam bilik air je, menyusahkan kami duduk, nak pergi sekolah, nak buat kerja, apa-apa yang duduk bilik air kan. Jadi abang dia kena belasah. Sejak daripada tu, perangai atuk dia yang suka duduk dalam bilik air memang tak dihiraukan oleh anak cucu. Lantaklah kalau itu yang membuatkan dia gembira, dia kata. Jadi hari berganti hari, bulan berganti bulan, cukuplah 1 tahun lebih si atuk ni tadi yang berumur 80 tahun ni duduk dengan mereka sekeluarga. Dan pada satu hari tu atuk tiba-tiba sesak-sesak nafas, bawa pergi hospital. Memang nyawanya, umurnya setakat itu aja, dan akhirnya meninggal dunia di hospital. Dan atuk ni pun dibawalah balik ke kampung, yang mana kampungnya juga terletak di negeri Selangor, tak berapa nak jauh sangat. Sebab atuk dia pernah beritahu kalau dia meninggal nanti nak kebumikan dia bersama dengan kubur isterinya. Jadi yang terletak di kampung di Selangor. Jadi selepas meninggal tu dibawa jenazah balik kampung, diuruskan di kampung kerana atas permintaan kawan-kawan, dan dikebumikanlah atuknya. Nampak macam normal-normal aja. Tunggu dulu, lepas atuk dikebumikan.
Jadi waktu tu saudara mara, pakcik-pakcik, makcik-makcik kepada Padel, termasuk Padel sekeluarga, mereka semua tinggal di kampung selama 3 hari 2 malam. Kerana apa? Adakan kenduri doa selamat, doa arwah, kenduri arwah. Doa selamat tu macam nak doakan atuk dia selamat ya. Okey. Kenduri arwah selama 2 malam. Jadi pada waktu tu atuk dia meninggal pada hari Khamis. Jadi teruslah menganjurkan sampai hari Ahad lah baru tinggal dekat kampung tu. Pada malam yang kedua mereka duduk dekat kampung tu, mak dia mimpi. Dalam mimpi mak dia dalam mimpi tu mak dia nampak mak dia berada di rumah mereka di Selangor, maksudnya rumah mereka sekeluarga. Dalam mimpi nampak si atuk berjalan menuju ke arah rumah mereka, nampak daripada jauh. Ini dalam mimpi nampak daripada jauh. Perasannya si emak ni, si atuk ni keluar daripada kubur, lepas tu berjalan-jalan, lepas tu duduk dekat depan rumah mereka yang ada dekat Selangor. Ini dalam mimpi, bukan betul-betul, dalam mimpi. Jadi si emak ni bangunlah, dia cerita dengan anak-anak dia. Dia tak cerita dengan suami dia, sebab itulah bapa kepada suami dia, tak sedap lah kalau nak cerita nanti macam memburuk-burukkan kan. Jadi cerita pada anak, kepada abang sulung dengan pada abang akak nombor 2. Jadi Padel pun tahulah cerita ni. Aku kata ada harap-harap benda ni setakat mainan tidur je lah, bukanlah benda-benda yang betul-betul berlaku. Seram juga kan kalau benda tu betul-betul berlaku. Jadi pada hari yang terakhir tu mereka duduk kat kampung dan mereka pun bersiap-siap. Rumah memang tak ada siapa tinggal. Adik-beradik kepada bapak dia semua dah bertebaran ke negeri masing-masing lah. Jadi baliklah semua, termasuk keluarga si Padel ni balik ke bandar, balik ke Selangor. Bila sampai dekat Selangor, balik buka pintu, tak ada apa ni, okey. Sampailah si akak ni nak pergi buang air dekat dalam toilet yang selalu digunakan oleh atuk. Sekali buka pintu toilet, penuh tanah. Penuh tanah. Pada waktu tu kakak dah tersenyap tau. Kakak panggil abang. Tapi pada waktu tu tak berapa tahu sangat. Dia dengar-dengar lah, cuma kakak dia macam marah-marah lagi tu. Jadi kakak si panggil abang, abang panggil mak. Tapi benda ni tak diberitahu pada ayah. Senyap-senyap supaya ayah tak tahu. Takut nanti kalau ayah tahu dia rasa sedih lah kan. Ini berkaitan dengan bapak dia. Jadi bila dah penuh dengan tanah, diorang bertiga berpakat untuk membersihkan tandas yang penuh dengan tanah tu tanpa diketahui oleh si ayah. Jadi tandas-tandas tu pun hilangkanlah segala macam bukti. Tanah tu datang daripada mana mereka tak tahu, tapi mereka berharap ia bukanlah seperti yang mak dia mimpi pada hari sebelumnya, malam sebelumnya, yang mengatakan atuk balik datang rumah diorang. Tapi kecoh jugalah perkara tu di kalangan anak-anak. Mak dengan anak-anak memang kecoh, tapi bapak tak beritahu. Senyap sebab tak nak bapak sedih dan tak nak bapak jadi marah. Sebab kalau ada berkaitan dengan mak bapak dia, abah dia senang jadi marah. Ayah kepada Padel ni senang jadi marah. Okey, jadi waktu tu semua orang dah rasa macam tak selesa dan mula rasa takut. Dan bila nak gunakan tandas tu semua rasa tak berani. Sebab bila duduk dalam tandas tu rasa macam atuk pun ada duduk dalam tandas tu sekali. Sebab atuk memang waktu hidup memang suka duduk dalam tandas yang sama kan. Nak jadi cerita, abang dia pada satu malam tu, selang 2-3 hari lepas tu, tak lama, selang 2-3 hari lepas tu, abang dia pada waktu tu tengah belajar. Waktu tu zaman-zaman SPM, jadi si abang ni kenalah belajar lebih sikit. Dia belajar sampai ke malam lah. Tengah-tengah dia belajar tu, tiba-tiba satu bilik dia, satu kawasan rumah dia ni bau atuk. Memang atuk dia ada sedikit bau lah, macam bau badan macam tu. Dia dapat bau badan atuk dia. Pada waktu ni si abang ni kejut lah, si abang lagi seorang. Sampai kan Padel waktu tu tidur lah. Padel tidur, dia kejut si abang sampai jadi kecoh-kecoh lah. Ada bau atuk, ada bau atuk. Jadi bila besok paginya ceritakan pada mak, rupanya mak pun bau, si kakak pun bau. Dengan kata lain, semua orang pada malam tu dapat bau. Macam seolah-olah atuk balik pada malam tu. Menyebabkan anak-anak mak ni tadi, adik-beradik Padel jadi sangat takut. Hara jadinya. Jadi pada waktu tu mereka ni pun disebabkan dua peristiwa yang pelik ni, anak-anak adik-beradik kepada Padel ni menganjurkan bacaan Yasin di antara keluarga selepas maghrib. Benda tu menjadi satu benda yang pelik sebab bapak dia kata benda ni memang tak pernah buat. Kenapa? Bila dia tanya, bapak dia tanya, adik-beradik ni bercakap lah, nak sedekahkan kepada atuk dengan nenek sebab atuk dan nenek dah meninggal. Bila dengar macam tu, legalah hati si bapak sebab anak-anak nak hadiahkan sesuatu untuk mak ayah mereka, mak ayah dia kan. Tapi sebenarnya muslihat yang sebenar adalah mereka dalam keadaan ketakutan pada waktu tu, kata Padel. Dia tak rasa takut sebab dia ada mak, dia ada abang dan dia ada akak. Dia nombor 4. Dia tak rasa takut sangat. Jadi dia kata pada waktu tu sebenarnya adik-beradik dia memang dalam keadaan ketakutan sebab dua
peristiwa yang mereka alami. Jadi pada satu malam tu, kata Pak Dil, tengah-tengah malam ni, tiba-tiba dia dikejutkan daripada tidur. Dalam keadaan huru-hara, Pak Dil pun bangun. Tanyalah kenapa? Rupanya abang dia yang berdua yang tidur sebilik dengan dia, dua-dua muka cuak. Pada waktu tu Pak Dil tak faham apa yang menyebabkan kedua-dua abang dia muka cuak kan. Jadi dia pun tanyalah kenapa kejut dia bangun daripada tidur. Sebabnya esok ni nak sekolah. Urusan sekolah macam susah lah kan kalau tiba-tiba dah terbangun tengah malam. Belum sempat abang dia jelaskan, tiba-tiba Pak Dil sendiri dengar yang dalam bilik air macam ada orang mandi. Pada waktu tu memang bunyi orang mandi. Orang bukan mandi, orang main air dekat dalam bilik air. Dahlah bilik air tu memang sebelah dengan pintu bilik air tu. Pintu bilik Pak Dil memang sebelah menyebelah. Jadi memang dengar bunyinya. Pada waktu tu Pak Dil dengar dua abang dia berbincang apa nak buat. Jadi si abang dia kata, apa kata kita beritahu pada mak, so beritahu pada ayah, supaya benda ni mereka tahu yang ada gangguan dekat dalam rumah. Jadi pada waktu tu kedua-dua abang ni pun keluar daripada bilik. Pak Dil memang waktu tu takut gila. Dia peluk abang dia. Dah takut nak tinggal seorang-seorang dekat dalam bilik. Keluarlah mereka dua daripada bilik itu menghala ke bilik mak ayah. Bilik mak ayah pula terletak dekat bilik yang paling depan sekali. Rumah satu tingkat kan. Bilik paling depan sekali. Jadi kedua beradik lelaki ni keluar dan ketuk pintu bilik. Bila ketuk pintu bilik, yang keluar adalah mak. Tak beritahu dekat mak dia ada orang mandi dekat dalam bilik air. Jadi empat beranak ni daripada bilik ni, waktu tu mak dia dah macam keadaan takut. Salah seorang daripada abang dia cadangkan supaya perkara ini beritahu pada ayah. Tapi mak kata jangan. Sebab kalau ayah tahu, sama ada dia terima dalam keadaan baik ataupun benda ni boleh dijadikan bahan gaduh. Jadi jangan, kita selesaikan sendiri. Jadi si emak ni tadi dengan dua orang lagi abang termasuk Pak Dil bergerak daripada bilik depan menghala ke bilik kakak. Sebab nak pastikan adakah kakak yang gunakan bilik air pada waktu tu. Mengikut kebiasaan, kakak memang tak pernah guna bilik air pada waktu malam. Kalau dia nak guna bilik air pun, waktu malam adalah pada di awal malam. Bukan dia di tengah pukul 2-3 pagi. Jadi pada waktu tu mereka berempat pun pergi ke bilik kakak, ketuk pintu bilik kakak. Bila bilik kakak buka, kakak memang pada waktu tu tengah tidur. Dan bila dia buka pintu bilik dia, dan dia tengok abang dia dua ada dekat situ, adik-beradik lelaki dia, dan dia nampak muka mak dia ni memang dah cuak. Dia pun tanyalah kenapa ni, kenapa tiba-tiba semuanya berkumpul dekat dalam bilik dia. Bilik si kakak ni adalah bersebelahan dengan bilik mak. Kedudukan biliknya, bilik mak, bilik kakak, bilik mereka adik-beradik tiga orang tu tadi, dan ada satu lagi bilik belakang, bilik arwah tu. Okey. Jadi pada waktu tu belum sempat si abang-abang ni dan si emak ni jelaskan, tiba-tiba kakak ni pun tanya, siapa yang duduk dalam bilik air? Siapa yang mandi dalam bilik air? Ayah ke? Sebabnya pada waktu tu mereka semua ada dekat depan pintu bilik kakak dan ayahnya aja yang tak ada. Sebab itu si kakak ni tanya, adakah ayah yang ada dalam bilik air? Pada waktu itulah mak jelaskan, sebenarnya kami pun tak tahu siapa yang ada dalam bilik air. Mak pun tak tahu, abang-abang pun tak tahu. Jadi si kakak tanya, ayah mana? Ayah ada dekat dalam bilik tengah tidur. Lah, macam mana ni? Jadi nak tak nak dia orang kata, kita kena beritahu ayah juga. Sebab ayah sebagai ketua keluarga, dia patut tahu benda ni. Jadi mereka ni pun keluar daripada bilik. Pada waktu tu, bunyi bilik air masih lagi kedengaran cukup kuat. Okey. Jadi bila mereka keluar daripada bilik kakak menghala ke bilik mak, kejut si ayah. Ayah pun bangun, marahlah ayah. Ayah tak cakap kenapa kena kejutkan dia sebab dia kena kerja besok pagi. Jadi dia ni cakap ada orang masuk di rumah kita duduk dekat dalam bilik air. Pada waktu tu mereka ni semua dengar bunyi bilik air tu macam ada orang mandi, macam ada orang gunakan air. Air bunyi berlepas-lepus dekat dalam bilik air. Si ayah ni pun bangun dalam keadaan marah. Dia pergi ke bilik air, dia buka pintu bilik air yang gelap tu. Memang tak nampak apa-apa sekali. Dia buka pintu, dia buka lampu, semua orang terkejut sebab yang ada dalam bilik air adalah air yang bercampur dengan tanah di kawasan sekitar dalam bilik air. Seolah-olah macam ada orang yang penuh dengan tanah mandi dekat dalam bilik air. Pada waktu tu ayah marah sangat. Dan memang dah agak dah si ayah marah. Ayah marah kerana apa? Ayah kata anak-anak ayah, isteri ayah semuanya tak faham ayah buat fitnah kepada atuk. Pada waktu tu mak jadi gaduh dengan ayah pada malam yang sama. Sebab mak kata, mak punya perasaan hati memang boleh rasa si atuk tu ada belaan dan balik rumah. Tapi ayah tak boleh terima.
Ayah kata tu semua fitnah. Ayah dia memang seorang yang baik, tak pernah mengamalkan benda-benda kurafat. Jadi pada waktu tu, semua orang jadi ketakutan. Dan pada malam tu, semua tidur dalam satu bilik. Bukan, adik-beradik ni. Fadil dengan kakak, dengan dua abang dia tidur dalam satu bilik. Tidur bilik si kakak. Semua tak berani nak tidur bilik mereka yang terletak sebelah dengan bilik atuk dan juga bilik air. Kerana apa? Takut kejadian yang kedua berulang kembali. Jadi pada malam tu, mereka tidur sambil berborak, sambil bertanya, sebenarnya apa yang berlaku? Betul ke arwah atuk balik ke rumah mereka? Tapi kenapa arwah atuk balik ke rumah mereka? Kenapa tak balik ke rumah kampung? Rumah makcik lain? Kenapa balik ke rumah mereka? Benda tu jadi persoalan yang besar. Jadi bila besok paginya, ayah waktu tu lepas sarapan, mengamuk dengan keluarga. Dia kata lain kali kalau ada benda-benda yang macam ni, jangan fitnah si atuk. Atuk tak pernah salah dan atuk adalah orang yang baik. Jadi bila dengar macam tu, anak-anak jadi berat, kata Fadil. Akak dia, abang dia jadi berat. Kalau selepas ini berlaku sesuatu peristiwa yang melibatkan tentang gangguan alam sebelah, berat nak beritahu si ayah. Takut nanti si ayah jadi mengamuk, bergaduh pula dengan mak. Padahal pada masa yang sama, mereka cukup takut dengan apa yang berlaku. Kejadian yang seterusnya yang menyebabkan mereka semua perlu bertindak sesuatu ialah pada waktu satu hari itu, mak sahaja yang ada dekat rumah. Fadil, abang-abang dengan kakak-kakak termasuk ayah semuanya dah pergi sekolah dan juga dah pergi kerja. Mak tinggal seorang-seorang dalam rumah. Jadi pada waktu tu kejadiannya, waktu kakak balik. Kakak adalah yang paling awal balik daripada sekolah. Sebabnya pada waktu tu memang jadualnya begitu. Jadi kedudukan sekolah dengan rumah mereka tidaklah begitu jauh. Kata Fadil, bila sampai balik rumah, sekali kakak jumpa mak tengah terbaring dekat depan pintu bilik air. Pada waktu tu si kakak ni telefon ayah balik. Pada waktu tu Fadil pun tak tahu apa kejadian. Dan selepas dia balik sekolah lebih kurang pukul 2 petang, dia tengok kat rumah dia ada dalam keadaan kecoh-kecoh lah. Ada beberapa orang yang pakcik-makcik dia yang ada dekat rumah. Jadi pada waktu tu Fadil baru tahu mak dia pengsan dekat dalam rumah. Mak dia menangis-nangis pada waktu tu. Jadi ayah pula memang tak ada. Ayah waktu tu bekerja memang agak jauh daripada situ. Jadi mengambil masa sikit lah untuk balik. Kakak dia waktu tu balik lebih kurang pukul 1, ke 12 tengah hari, pukul 1 paling cepat balik. Jadi pada waktu tu dah ada pakcik, 2-3 orang pakcik dengan makcik, dan juga abang-abang Fadil pun ada, kakak pun ada. Mak tengah nangis-nangis. Jadi ni mak pun ceritalah sebenarnya apa yang berlaku. Mak dia kata pada waktu tu mak dia tengah mandi. Sambil waktu tu bukanlah mandi, dia kata tengah basuh-basuh bilik air. Tengah-tengah basuh bilik air dekat dalam bilik air tu, tiba-tiba dia dengar macam ada orang datang rumah. Jadi dia ingatkan si ayah. Selalunya kalau ada kerja-kerja yang tak diselesaikan ataupun ayah ada urusan-urusan tertentu, ayah akan balik rumah tanpa beritahu mak kan. Jadi dia dengarlah pintu pagar tu macam dibuka orang. Lepas tu dengar macam ada orang masuk. Lepas tu dengarlah macam ada orang masuk dekat dalam bilik. Jadi menguatkanlah perasaan si mak yang si ayah lah yang balik kat dalam rumah tu pada waktu tu. Waktu tengah hari, waktu pukul 11 macam tu. Jadi mak ni pun bersih-bersihkanlah bilik air. Habis bersihkan bilik air, tiba-tiba dia dengar macam ada orang ketuk pintu. Orang ketuk pintu bilik air. Jadi dia pun memang tak ada syak wasangka. Dia pun bukalah pintu sambil dia nak, memang harapannya memang dia akan nampak suami dia yang tengah duduk dekat dalam bilik tu, ataupun tengah berada dekat depan pintu macam tu. Sekali dia buka, rupanya bapa mentua dia. Bapa mentua dia yang dah meninggal tu, suami kepada ayah kepada suami dia yang duduk depan pintu. Mak dia terus pengsan. Dia kata terkejut sangat sebab muka atuk dia memang tak sama dengan elok rupanya. Muka dia agak terkopik-kopik. Lepas tu ada tanah-tanah. Mak dia terus pengsan depan pintu bilik air. Itu yang bila kakak balik, kakak tengok mak dah pengsan. Mak dia pengsan dekat 1 jam. Punyalah terkejut. Lepas tu mak dia rasa takut. Jadi bila dah ramai-ramai macam tu, dah tahu cerita, pakcik-pakcik pun, makcik-makcik pun dah tahu cerita yang sebenarnya itu bukan gangguan kali pertama, gangguan kali yang kedua, 3 kali. Maksudnya dah anak-anak dah kena, semua dah kena. Menyebabkan si pakcik dengan makcik yang ada pada waktu tu memberi kekuatan kepada keluarga supaya benda ini diceritakan kepada si ayah. Kan ayah ada anak lelaki yang satu-satunya dalam keluarga, ceritakan pada ayah. Jadi mereka pun tunggulah sampailah petang. Si ayah pun balik. Bila ayah balik, dia orang ni ceritakanlah apa yang berlaku. Ayah ni langsung tak percaya dan ayah ni cakap mak dia mengada-ngadakan cerita untuk memburukkan bapa dia. Pada waktu tu jadi gaduh besar. Sebabnya adik-beradik
adik-beradik kepada bapa dia, iaitu makcik-makcik dia pun ada. Makcik-makcik dia kata benda ni tak mustahil berlaku sebab dia pun rasa macam si arwah ayah ni pernah ambil sesuatu, pernah ada saka lah kan. Jadi bergaduh di antara si ayah dengan si emak dan juga si ayah dengan adik-beradik perempuan dia yang mengatakan si atuk ni memang ada belaan, perlu buat sesuatu. Tapi si ayah tetap juga tak nak terima. Dia kata semuanya adalah fitnah belaka. Jadi pada satu hari tu, si ayah ni balik ke kampung untuk urusan kebun, kalau tak silap nak bersih-bersihkan kebun gitulah. Jadi pada waktu tu, mak, kakak, dua abang dan juga Fadil keempat-empat mereka ni, kelima-lima mereka ni pergi rumah ustaz. Ini pun si abang lah punya alternatif, pergi cari ustaz mana-mana, pergi jumpa ustaz. Memang dah tetapkan temu janji. Jadi bila sampai dekat rumah ustaz tu, ceritakanlah apa yang segala-galanya. Jadi ustaz tu kata sebenarnya ayah perlu ada sebab dia sebagai ketua keluarga. Tapi mereka beritahu ayah tak percaya dengan apa yang berlaku, apa yang terjadi. Abang tertinggal satu bahagian. Bahagiannya ialah sebelum ni. Okey, abang tertinggal sebelum ayah balik kampung, ayah mengalami ruam yang teruk. Ruam yang bawa pergi hospital pun tak baik. Itu je abang tertinggal. Disebabkan ayah dia ni memang ruamnya teruk, dah sapu kerimnya tak elok, menyebabkan si emak dan abang-abang dan kakak kepada si Fadil ni kuat hatinya untuk pergi jumpa ustaz. Baru betul. Baru ceritanya boleh sambung. Jadi bila sampai kat ustaz ceritakan yang suami dia, si ayah ni tadi kena penyakit kulit, lepas tu ayah keluarga mereka ni diganggu, ada kalinya diganggu dengan bayangan-bayangan atuk. Ceritalah semuanya. Ustaz kata selalunya kalau cerita-cerita macam ni ada kaitan dengan saka. Tapi dia kata kalau saka ni, kalau tak ada ahli keluarga yang ambil, benda ni memang tak seteruk inilah. Mungkin ada ahli keluarga yang mengambil, yang mengamalkan, yang benda ni menjadi pendamping dia. Okey. Jadi pada waktu tu si ayah ada dekat kampung. Jadi ustaz tu bila dengar cerita tu, dia pun terus ambil semayang. Dia buat semayang hajat dulu. Tengah-tengah ustaz semayang hajat, tiba-tiba mak dapat panggilan telefon, kata Fadil. Pada waktu tu semua orang dah jadi cuak lah kan. Sebabnya si mak dapat panggilan telefon. Jadi rupanya yang telefon mak adalah ayah. Ayah marah-marah dalam telefon. Ayah kata mak buat benda yang tak elok. Dia kata mak ada buat benda yang tak elok. Padahal mak dia kata mak ada kat rumah. Mak tipulah si ayah lah kan. Mak ada kat rumah, mak tak ada buat apa-apa. Ni anak-anak pun ada, mak cakap. Kata. Pada waktu tu hari Sabtu kan, anak-anak ada semua, tak ada apa-apa. Ayah mengamuk-ngamuk dalam telefon. Jadi sebenarnya pada asalnya mereka nak berubat dengan si ustaz ni tadi tak jadi. Ustaz habis semayang semayang hajat 2 rakaat, mereka terpaksa minta diri sebab ayah dah bergegas balik daripada kampung sampai dekat rumah. Jadi mereka ni sebelum ayah sampai kat rumah, mereka perlu sampai rumah dulu. Bila sampai dekat rumah, jadi gaduh besar. Gaduh besar yang teruk yang menyebabkan si ayah ni tadi sampai nak pukul-pukul lah si mak sebab mak dia dah tak tahan. Mak kata dia hidup dekat dalam rumah ni dah tak aman sebab selalu nampak bayangan atuk, lepas tu dapat mimpi yang pelik-pelik, lepas tu rupanya mak memang kena teruk. Di antara mereka sekeluarga, mak paling teruk kena sebab setiap malam mak akan mimpi atuk datang, mak akan mimpi. Lepas tu termasuk juga dengan gangguan-gangguan tu. Tetap juga ayah tak nak terima apa yang dikatakan oleh ahli keluarga. Pada waktu tu Fadil kata dia pun sakit hati juga dengan ayahnya yang macam tu. Sebenarnya sebelum mereka balik daripada rumah ustaz, ustaz sempat bagi air yang dijampikan. Bukan jampi lah, dibacakan ayat Quran. Okey. Jadi kejadian mak dengan mak ayah ni bergaduh, kata Fadil, benda tu jadi menyebabkan apa-apa gangguan yang terjadi selepas tu mereka senyap je lah. Bayangkan Fadil kata setiap malam, boleh kata setiap malam akan ada bau atuk dekat dalam rumah, dan boleh dikatakan satu bulan adalah 2-3 kali tanah dekat dalam bilik air dan dengar bunyi orang mandi. Tak payah nak beritahu ayah. Ayah memang tak nak percaya dan ayah kata benda tu fitnah. Tapi pada masa yang sama, mak sempat dapatkan air jampi daripada ustaz, dan setiap masakan dan juga air minuman yang akan dihidangkan kepada ayah dan ahli keluarga yang lain, mak akan campurkan dengan air jampi tu. Dia bukan air jampi, sebenarnya air ruqyah. Abang guna air jampi kan sedap sikit bunyinya, jampi. Jadi minum, mak gunakan air tu. Lama kelamaan ayah jadi lembut hati dan baru terbongkar ceritanya. Ayah sebenarnya bukan sengaja nak bawa bapak dia tinggal dengan dia. Tak. Sebenarnya ceritanya ayah memang tak nak bela bapak dia. Tapi
ayah dia dapat beberapa mimpi. Kalau ayah dia bawa bapak dia ke rumah dia, ayah dia akan dapat anugerah, iaitu ilmu atuk dia. Tapi tak sangka pula benda tu macam muslihat yang dimainkan oleh pihak alam sebelah. Bila bawa bapak dia tu, dan beberapa kali juga si ayah ni tadi, dia ceritakan semula, si ayah ni tadi bujuk bapak dia untuk serahkan ilmu, tetapi bapak dia tak nak. Bapak dia kata ilmu ni bahaya, tak boleh diserahkan. Dan itu yang menyebabkan si ayah ni tadi sebenarnya dia ambil bapak dia bukanlah nak bela sangat, tapi nak ilmu bapak dia. Dia tahu keistimewaan ilmu bapak dia, tapi bapak dia tak benarkan. Dan disebabkan bapak dia meninggal dekat rumah dia, benda tu macam dah bersarang dekat rumah tu. Dan pada waktu tu juga sebenarnya beberapa kali bapak dia sendiri mengaku berjumpa dengan beberapa orang bomoh yang mana cuba untuk dapatkan ilmu bapak dia tadi supaya meresap boleh diamalkan. Tapi bomoh-bomoh tu semua beritahu apa yang diamalkan oleh si ayah ni tadi kuat ilmunya. Jadi bukan boleh sebarang orang untuk dapat. Untuk anak sendiri pun bukan boleh senang diturunkan. Dan sejak daripada bila ayah dia cerita, barulah ahli keluarga ni jelas gangguan-gangguan yang mereka alami adalah berpunca daripada ayah yang teringin sangat nak ilmu atuk dia. Okey. Apa ilmu atuk dia? Yang kesimpulan kepada cerita, apa ilmu atuk dia yang mereka ni semua, yang si ayah ni tadi teringin sangat nak? Katanya, atuk dia boleh keluar dan masuk alam sebelah untuk dapatkan harta. Jadi patutlah sejak daripada kecil si pada nampak atuk dia dengan nenek dia hidup mewah. Taklah kaya, tapi hidup memang mewah. Sentiasa ada duit. Mungkin itulah ilmu yang bapak dia nampak. Ilmu untuk dapatkan harta daripada alam sebelah. Keluar dan masuk daripada alam sebelah. Itulah ilmu yang ayah dia nak, tapi tak dapat diwariskan. Jadi, bila dah jelas dah semua ni, akhirnya mereka sekeluarga bersepakat untuk pagar rumah semula. Jadi, pagar rumah dilakukan bukan sekali, kata Fadil. Mau 4 kali dengan orang yang sama, dengan ustaz yang sama, barulah gangguan tu hilang. Dan gangguan tu sebenarnya datang daripada ilmu si atuk. Bila ditanya, adakah ilmu tu saka? Bukan. Dia bukan saka. Dia adalah sejenis ilmu yang ilmu tu berwujud dalam bentuk makhluk. Itulah yang dijelaskan oleh si ayah kepada Fadil dan semua. Dan gangguan-gangguan sejak diadakan pagar rumah, tidak ada lagi gangguan-gangguan yang mengganggu keluarga. Bila perkara ini selesai, diceritakan semula kepada adik-beradik perempuan ayah dia. Rupanya adik-beradik perempuan ayah dia pun dah sedia maklum. Dan sebenarnya adik-adik perempuan sendiri takut nak bela si ayah, sebab tak nak benda perkara macam ni terjadi kepada keluarga mereka. Terima kasih sangat-sangat sudi dengarkan cerita yang abang sampaikan. Abang kalau tiba-tiba buka bilik air, ada tanah yang mana kita tahu bukan manusia. Harga abang rasa. Jadi sebelum abang tamatkan cerita, abang akan sampaikan beberapa ucapan untuk jadikan kenang-kenangan. Ucapan yang pertama datangnya daripada Mami Nizah Haniza. Mohon doa daripada semua. Dia kata suami dia iaitu Muhammad Sharif sekarang ini dalam keadaan yang tidak baik dan terbaring akibat daripada gangguan makhluk halus. Mohon doa daripada semua, semoga suaminya cepat sembuh dan pulih seperti sedia kala daripada gangguan makhluk halus. InsyaAllah marilah kita sama-sama doakan semoga Encik Muhammad Sharif akan sembuh seperti sedia kala. Amin ya rabbal alamin. Ucapan yang seterusnya datangnya daripada Nuha. Dia nak sampaikan ucapan hari lahir buat maknya iaitu Puan Linda Zulkifli yang mana tarikh lahirnya jatuh pada 27 hari bulan 10 dengan ucapan semoga panjang umur, murah rezeki, sihat selalu dan sentiasa dalam rahmat Allah. Selamat hari lahir buat Puan Linda Zulkifli. Ucapan yang seterusnya datangnya daripada Ika Comel. Mohon doa daripada semua yang ada bersama-sama ahli keluarga JSPL. Mohon doa semoga Ika Comel akan dapat kerja dengan baik, dipermudahkan urusan dan semoga suaminya juga dapat bekerja dengan baik untuk menambah rezeki buat keluarga. Marilah kita sama-sama doakan semoga Ika Comel dan ahli keluarganya diberikan rezeki yang tidak putus dan sentiasa dipermudahkan urusan oleh Allah Ta'ala. Amin.
Ucapan yang seterusnya datangnya daripada Jerat. Mohon doa daripada semua. Dia kata anak buahnya yang berumur 4 tahun iaitu Muhammad Faid Syauqi sekarang ini ditahan di hospital akibat daripada asma. Mohon doa semoga anak buahnya cepat sembuh seperti sedia kala. InsyaAllah marilah kita sama-sama doa dan mengaminkan semoga adik Muhammad Faid Syauqi cepat sembuh daripada penyakit asma dan sihat seperti sedia kala. Amin. Ucapan yang seterusnya datangnya daripada Nur Zulita. Nak sampaikan ucapan ulang tahun kelahiran buat satu-satunya menantunya iaitu Muhammad Izzat Syahmi Muhammad Zaki yang mana tarikh lahirnya jatuh pada 27 hari bulan 10 genap umur 30 tahun. Dengan ucapan semoga Izzat diluahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik, jadi anak dan suami dan ayah yang soleh, berjaya dan bahagia dunia dan di akhirat dari mama dan ayah sekeluarga. Selamat hari lahir buat Muhammad Izzat Syahmi Muhammad Zaki. Ucapan yang seterusnya datangnya daripada Adam Fadil. Nak sampaikan ucapan hari lahir buat ibu yang tersayang iaitu Puan Rohaya binti Abdul Hashim yang mana tarikh lahirnya jatuh pada 5 hari bulan 10 yang lepas genap umur 43 tahun. Dengan ucapan selamat hari lahir ibuku yang tersayang, maaf lambat celebrate. Adam doakan semoga Allah merahmati ibu, selalu dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik serta dipanjangkan umur. Terima kasih kerana menjadi ibu yang baik bagi kami sekeluarga. Salam sayang dari anakmu Adam. Terima kasih sangat-sangat sudah dengarkan cerita yang abang sampaikan. Moga ceritanya menjadi iktibar pengajaran dan hiburan untuk kita semua. Ada yang tanya, bang kenapa kalau bercerita laju? Ada yang kata, bang kenapa abang bercerita perlahan? Sebenarnya setiap kali abang bercerita, abang akan dapat 2 komen ni. Kenapa laju sangat? Ada dan komen seterusnya, kenapa slow sangat? Abang pun tak tahu nak cakap macam mana. Bila abang bercerita, ada yang ingat rasa laju, ada yang ingat rasa perlahan sangat. Tapi abang cubalah untuk sampaikan sebaiknya. Niatnya adalah untuk sampaikan cerita yang dihantarkan kepada abang untuk jadi iktibar dan hiburan untuk kita semua. Hingga berjumpa lagi dalam hari yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.